Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang saya hormati, div-div kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Dahulu, peperangan berlaku di medan tempur. Hari ini, peperangan berlaku di hujung jari. Hanya dengan satu sentuhan pada skrin telefon, berita boleh tersebar ke seluruh negara. Hanya dengan satu hantaran, masyarakat boleh bersatu atau berpecah belah. Persoalannya, apakah benteng yang mampu melindungi Malaysia daripada ancaman perpecahan dalam era digital ini? Jawapannya sangat senang. Bukanlah kecanggihan teknologi, bukan juga kemajuan ekonomi. Jawapannya ialah penghayatan terhadap rukun negara, khususnya prinsip keluhuran perlembagaan. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia menjadi asas kepada pentadbir negara, menjamin hak rakyat menerima institusi raja perlembagaan dan memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman serta harmoni. Namun, cabaran hari ini bukan lagi penjajahan dari kuasa asing. Cabarannya ialah penjajahan maklumat. Setiap hari kita berdepan dengan berita palsu, fitnah, video dan dimanipulasi, akaun palsu dan ujaran kebencian. Ada yang berkongsi tanpa menyemak, ada juga yang menghukum tanpa memahami. Malah ada yang sanggup menghina individu atau institusi negara demi meraih perhatian. Jika keadaan ini berterusan, apa yang akan berlaku? Kepercayaan akan musnah, perpaduan akan rentak, dan akhirnya keamanan negara akan tergugat. Sidang hadirin sekalian, di sinilah pentingnya kita menghayati kelima-lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita supaya sentiasa berpegang kepada nilai kebenaran dan kejujuran. Agama mengajar kita bahawa menyebarkan fitnah, menipu dan mengaibkan orang lain ialah perbuatan yang salah. Jika setia menghayati prinsip ini, ruang digital akan menjadi lebih beretika dan beradab. Kesetiaan kepada raja dan negara pula mengingatkan kita bahawa kecintaan terhadap negara kita bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang pada bulan Ogos. Kesetiaan sebenar ialah mempertahankan keharmonian negara, menjaga nama baik Malaysia dan tidak menjadi penyebar kebencian yang boleh merosakkan perpaduan. Prinsip keluhuran perlembagaan menuntut kita menghormati perlembagaan sebagai asas kehidupan bernegara. Setiap hak datang bersama tanggungjawab. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Kebebasan berkongsi maklumat bukan lesen untuk menyebarkan berita palsu. Sebaliknya, setiap tindakan kita mestilah berbaksikan undang-undang dan nilai kemanusiaan. Prinsip kedaulatan undang-undang pula memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, sama ada di dalam nyata atau alam maya. Setiap tindakan mempunyai implikasi. Oleh itu, kita perlu menggunakan media sosial secara berhemat dan sentiasa mematuhi undang-undang di negara kita. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada keharmonian masyarakat. Dalam dunia yang semakin pantas, adab tidak boleh dipinggirkan. Kata-kata yang sopan mampu menyatukan masyarakat, manakala kata-kata yang kasar boleh membecah belahkan sebuah negara. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita tidak boleh mampu mengawal semua kandungan di media sosial. Namun, kita mampu mengawal diri sendiri. Kitalah generasi yang perlu berani berkata tidak kepada fitnah. Kitalah generasi yang perlu memilih fakta berbanding dengan sensasi. Kitalah generasi yang perlu menjadikan perpaduan sebagai keutamaan, bukannya perpecahan. Marilah kita menjadi rakyat yang berfikir sebelum berkongsi, menyemak sebelum mempercayai, dan menghormati sebelum mengkritik. Itulah ciri masyarakat yang benar-benar menghayati rukun negara. Hadirin sekalian, Malaysia bukan dibina oleh satu kaum, satu agama dan satu budaya. Malaysia dibina atas semangat saling menghormati, saling mempercayai dan saling mempertahankan antara satu sama lain. Semangat inilah yang dipelihara oleh Perlembagaan Persekutuan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini,
izinkan saya meninggalkan satu renungan. Jika teknologi menjadi alat yang menyambung manusia, maka perlembagaan ialah panduan yang memastikan hubungan itu kekal harmoni. Jika media sosial menjadi suara rakyat, maka rukun negara lah ialah hati nurani yang membimbing suara tersebut agar sentiasa berlandas nilai, adab dan juga tanggungjawab. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan, bukan sekadar hafalan. Jadikan keluhuran perlembagaan sebagai benteng paruan, kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan, kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya, kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang patriotisme, serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas pembentukan insan yang berintegriti. Sesungguhnya, dalam era digital yang penuh cabaran, perpaduan tidak akan lahir daripada teknologi semata-mata, tetapi daripada rakyat yang memahami perlembagaan, menghayati rukun negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih.